Pertamanya saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Zul kerana dapat meluangkan masa bersama dengan hampir 200 penerima sumbangan dan juga kepada anak-anak bertuah ini yang kita hari ini merupakan program CSR MBMB bersama dengan masyarakat yang mana yang melibatkan 12 DUN di dalam kawasan pentadbiran MBMB dan juga yang melibatkan hampir 200 anak-anak bertuah pada pagi ini. Jadi program ini merupakan program tahunan untuk MBMB laksanakan program CSR ini untuk membantu masyarakat yang memerlukan untuk mereka meneruskan pengajian mereka di peringkat sekolah rendah maupun sekolah menengah yang kita tahu yang akan buka pada hujung minggu pada minggu hadapan ni. Alhamdulillah juga pihak MBMB bersama dengan penyumbang-penyumbang yang lain seperti syarikat hari-hari, Mami dengan Julis telah memberikan bantuan untuk persiapan ke sekolah seramai 200 orang yang melibatkan 12 DUN di bawah MBMB pada hari ini.